Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Hari ni aku nak ulas isu yang tengah hot sekarang berkenaan dengan pemandu mabuk ni. Kes ni dah berapa kali dah berlaku. Ya. Kerajaan tak ada pun gubal satu peraturan yang tegas yang melibatkan bahaya nyawa orang ni. Ya. Especially nyawa rakyat marhin lah. Bukan nyawa orang politik ataupun nyawa orang-orang kenamaan orang kaya, bukan. Orang-orang biasa ni lah, macam kita ni. Apa pun, kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah yang telah menjadi mangsa kepada pemandu mabuk tu. Ya. Jadi dalam hal ni, biar aku ulas sikit bagi korang tengok supaya suara-suara rakyat marhin macam kita ni boleh kita bawa ke tengah. Ya. Sebab apa? Orang politik ni kadang-kadang dia orang pandang suara rakyat marhin ni tak menggugat kedudukan dia orang pun, sebab dia orang rasa dia orang lebih berkuasa. Ya. Jadi sebab tu kita perlu jadi rakyat yang bijak berfikir dan bersatu. Jangan jadi pentaksub. Kalau pentaksub ni kita tengok sampai kesilapan tu sampai melibatkan nyawa orang pun, kita masih lagi nak berdiam diri atas sebab kalau aku bersuara nanti aku merosakkan orang yang aku sokong. Kita masih lagi ada sikap macam ni. Ya. Tak kena kat kita tak apalah, kena kat orang lain. Kalau kena kat kita agak-agak macam mana? Ya. Jadi kesian dekat keturunan kau besok dapat salah silah bodoh macam kau. Faham? Yang tak reti nak membela. Okey. Kerajaan Madani ni adalah kerajaan yang bermula dengan nama dia yang sangat sedap, Parti Keadilan Rakyat. Jadi dalam hal ni, di mana keadilan tu? Yang ni yang rakyat nak tahu ni. Kenapa ada suara-suara nak membela lah, minta diberi peluang lah. Pemandu yang mabuk ni adalah seorang rakyat yang mempunyai yang patut diberi peluang kedua lah. Peluang kedua is peluang kedua, but nyawa orang tak ada peluang kedua. Ya. Mari sini kita tengok. Ramai yang kata dia mabuk, dia tak sedar. So makna kemalangan yang berlaku menyebabkan sehingga ada kehilangan nyawa ni boleh dikatakan berlaku tanpa niat. Masa dia mabuk tu, memanglah dia berlanggar tu, dia langgar orang mati tu semua tak ada niat. Faham tak? Tapi di mana mabuk tu bermula? Jadi kita tak boleh terima juga kalau kata pemandu mabuk ni dia langgar orang mati lah, dia bunuh orang lah, apa semua dikira dia bunuh tanpa niat. Tak boleh, sebab arak ni, ini untuk agama Islam lah, orang Melayu, agama Islam ni. Agama Islam mengajar kita arak ni punca kemusnahan. Arak ni boleh membawa macam-macam kemusnahan. Kan? Berapa perkara? Arak, judi, perempuan. Tiga benda ni kalau tersangkut dekat mana-mana lelaki, hidup dia akan hancur. Betul tak? Tengoklah. Kaki judi, kaki perempuan, kaki mabuk, arak. Apa jadi kat hidup dia? Kan? Jadi kalau kita tengok, dia dah tahu dia bawa kereta pergi satu tempat, dan dia tahu dia datang seorang dan dia balik pun seorang. Tak ada orang akan tolong drive untuk dia. Kenapa dia mabuk? So bermakna dia mabuk atas pilihan dia sendiri, dan dia tahu dia akan memandu kereta kalau dia mabuk. Kenapa dia mabuk juga? Tak jadi apa-apa, kira tak apa. Kalau jadi macam ni, tak boleh kira tak apa. Persoalan yang timbul, dia seolah-olah dengan sengaja dah tahu don't drunk and drive. Mana boleh memandu dalam keadaan mabuk? Faham tak? Tapi Malaysia, negara kita ni, dalam hal penguatkuasaan macam ni, masalah ni tak selesai dah bertahun-tahun. Aku ada kawan seorang dekat Singapura tau, Mr. Lock nama dia. Dia ni Cina tau, property agent dekat Singapura. Dia ni lesen dia kena gantung di Singapura lah.
Dan kalau dia ditangkap memandu juga, dia akan masuk jail. Dia kena tangkap, masuk jail. Faham? Maksudnya dia ada satu kes dia memandu dalam keadaan mabuk. Dia tak langgar orang pun. Dia ditangkap memandu dalam keadaan mabuk. 6 tahun lesen dia kena gantung. Dan kalau dia ditahan lagi polis memandu dalam keadaan lesen dia dah kena gantung ni, dia akan pergi penjara kurang-kurang 2 tahun. Singapura punya undang-undang. Jadi ada satu masa tu aku daripada Hilton Orchard Road tu nak balik ke KL ni lah. So dia nak ikut. Dia suruh aku bawa kereta daripada Orchard Road Hilton tu sampai ke border Johor. Nanti dekat Johor dia kata tukar aku bawa sampai KL, tak apa dia kata. Aku cakap bodoh apa ni? Singapura ni tempat Engkau bawa lah daripada sini untuk keluar sampai ke Johor tu. Aku manalah tahu sangat jalan ke Singapura ni. Nanti Johor sampai KL itu aku tahu. Pakai niat pun aku boleh sampai KL. Kau tahu dia jawab apa kat aku? Dia kata Singapura tak boleh, pasal aku punya lesen kena gantung. Aku tak ada lesen. Nanti kalau aku bawa ke Singapura kena tangkap, aku masuk jail tu tahu. Oh, kau tak ada lesen, aku cakap. Kalau tak ada lesen kau Johor sampai KL mana boleh bawa? Johor KL tak apa, polis Malaysia boleh kau tim. Nampak ni dia cakap macam ni. Boleh settle dia cakap. Macam ni dia pandang kita. Confident je dia boleh settle. Ini cerita sekitar 15 tahun dululah. Jadi pemandu mabuk ni kita kena ambil tindakan tegas kat dia. Mana boleh ada orang bela kata bagi peluang kedua lah apalah semua. Tu yang mati tu ada peluang kedua. Tinggalkan anak kecil-kecil macam tu. Sedih yang melampau lah kalau macam ni. Budak kecil macam tu kena tinggal. Ayah dah tak ada dah. Anak dia membesar tanpa ayah tau. Siapa nak tanggung ni semua? Apa dia dapat hasil daripada kecuaian ni? Dimaafkan, keluarga dan anak-anak ni dapat apa? Ada jaminan daripada Kementerian Pendidikan, pendidikan dia percuma the whole life? Ada jaminan tiap-tiap bulan kerajaan bagi kat dia 3,000? Ada? Tak ada. Siapa nak bagi jaminan ni? Tak ada. So, bagi kemaafan. Mabuk ni, kita boleh cakap pada masa dia mabuk. Tapi mabuk tu bermula kat mana? Sejak dia lahir dia mabuk ke? Tak kan? Dia pergi mabuk dan dia balik langgar orang. Maknanya dia pergi tu dia tahu. Dia balik bawa kereta sendiri. Mana boleh mabuk? Kan? Zaman-zaman jahiliah aku tak mabuk. Tapi aku adalah pergi lepak DV8 lah. Lepak dekat Hard Rock. PJ tu semua. Berkatalah zaman jahiliah. Tapi aku tak pernah mabuk lah. Tapi aku fikir balik, mabuk tu pilihan. Ramai orang dia tahu dia balik seorang. Bila aku tanya, kau apa pasal tak mabuk? Aku tak mabuk, aku sedap lah duk bully member-member kat dalam tu yang duk mabuk. Weh, kau mabuk, macam mana kau balik kan? Tak apa, kawan drive, member boleh drive. Kau apa pasal tak mabuk? Sini air setan bersepah pasal kau tak mabuk. Weh, aku tak boleh mabuk, aku balik nanti drive sendiri. Nampak orang ada disiplin dalam hal ni. Ni dah tahu pergi mabuk, balik bawa kereta, mana boleh? Itu sengaja. Sesuai untuk dibuka 302. Kalau tidak, besok orang nak bunuh orang, nak buat jenayah bunuh orang, orang langgar todi je lah. Mabuk langgar orang, tak apalah, tak kena hukum mati. Masuk jail 2 tahun, 3 tahun. Boleh bagi peluang kedua. Macam ni kedengaran ke? Makin bermahala lela lah orang mabuk ni. Faham tak? Lepas tu ada pula yang nak membela tu. La ilaha illallah. Patutnya bela mangsa tu dulu. Faham? Aku tak setuju dia diberi peluang kedua. Sebab bagi aku dia mabuk tu sengaja. Dah tahu mabuk tak boleh drive, mabuk drive buat apa? Dan kalau kita tengok dalam video tu, pelanggaran tu tak ada break tau. Terus rempuh je tu. Arwah tu sempat elak sikit je, fly. Macam tu punya laju mana boleh elak. Datang kat depan pula tu. Faham tak? So kita nak tengok apa keputusan dalam kes ini. Tak kena kat anak Anthony Locke, tak kena kat anak Anwar Ibrahim, tak kena dekat anak-anak menteri-menteri PKR Parti Keadilan Rakyat ni. Dia tak bercakap lah pasal keadilan.
Dia orang cakap lah pasal budi bicara, runding cara, semua dia cakap macam ni. So bagi aku, tak ada. Kes ni tak ada. Kalau betul dah tahu arak ni banyak membahayakan. Oh, Anthony kata apa? 5% saja kes kematian melibatkan orang mabuk. Ini bukan cerita pasal berapa banyak songlap dalam politik. Ni cerita pasal nyawa orang. Mana boleh letak persen? Nyawa orang ada persen-persen ke? Kau ingat apa ni? Main persen-persen. Nilai nyawa tu tak ada peratusan. Dia mahal nilai dia. Faham tak? So, kita kena tengok mangsa. Bukan tengok pelaku. Pelaku tu dia mabuk. Dia punya pasal lah. Siapa suruh kau mabuk bawa kereta? Betul tak? So, aku tak bersetuju sekiranya diberi ringan lah pembelaan. Orang mabuk ni patutnya lawyer pun tak boleh masuk. Kerajaan buat satu undang-undang. Kalau kau ditangkap memandu secara mabuk, kau didakwa, dituduh di mahkamah pun, kau tak boleh ambil lawyer lawan. Buat macam ni baru betul. Faham tak? Mabuk ni straight forward 10 tahun duduk jail. Denda RM50,000. Dan duit denda tu bagi kat mangsa. Lepas tu kalau tak boleh bayar denda, tambah lagi 5 tahun. Baru rakyat takut. Faham? Ini penguasaan lemah. Rasuah bermaharajalela. Nyawa orang jadi bahan mainan je. Faham tak? Kau imagine lah kalau ini kena dekat anak Anwar Ibrahim. Kalau agak-agak anak Anwar Ibrahim tu, dulu aku ingat lagi satu kes. Hanya orang cucuk belakang. Dah viral dah. Polis sedang mengesan kenderaan yang memandu secara bahaya di belakang, di depan ke di belakang kereta anak Perdana Menteri. Macam tu pun polis dah cari dia. Betul tak? Siapa ingat-ingat lah kes tu? So, kesan aku, kalau macam ni punya style, besok orang minum arak untuk pergi bunuh orang. Pakai kereta langgar, pakai bulldozer, pakai lori hantu. So jangan cakap macam orang bodoh lah. Menyakitkan hati orang je dengar. Betul tak? Orang bodoh kau jatuh melawan. Kalau tahu ya aku mula nak cakap Tamil, tapi tak berapa reti. Kan? Yang aku reti, kalau macam ni punya bodoh punya ideologi, porak kain muti sajalah. Aku pun tak tahu apa aku cakap. So, hidup berakal, mati jangan berantu, fikir-fikirkan. Sekian, wassalam. Porak.